Nampak macam dekat Jepun kan? Tapi ni dekat Melaka. Orang Melaka, tahu tak ada kedai makanan Jepun yang ada sijil halal. Dan yang bestnya, mereka ada buat super value lunch. Yang mana pada setiap hari Isnin hingga hari Khamis, korang boleh order set menu murah dari RM9.90 hingga RM10.90. So, pada korang yang suka makan makanan Jepun, boleh datang dekat Sushi Hut, Masjid Tanah Melaka. Mereka juga ada cawangan yang kedua dekat Air Leleh. Betul-betul berdepan dengan sekolah Yok Bin. Setiap makanan yang ada nasi, dia akan bagi sup sekali. Korang hirup macam tu pun dah best dah. Sebelum korang lupa, korang save lah video ni, ok? Kalau dah sampai sini, tak sah lah kalau tak makan sushi. Ada banyak pilihan pula tu. Sushi Hut dibuka pada setiap hari dari jam 12 tengah hari sehingga 10 malam. Setiap warna pinggan harganya berbeza tau. Selain tu, minuman dekat sini pun sangat menarik. Ada air blend, yogurt dan juga float. Korang tunggu apa lagi? Jemput semua datang ke Sushi Hut, Masjid Tanah dan Air Leleh Melaka. Let's go!